Assalamualaikum, nama saya Nur Emilia Natasha binti Abdul Aziz. Nombor matrik diisi 2026-030030. Saya dari kelas 2A. Hai, Assalamualaikum, nama saya Siti Hidayah binti Al-Faris. Nombor kad matrik saya diisi 2026-030040. Saya daripada kelas 2A. Hai, Assalamualaikum, nama saya Tasha binti Arsyad. Nombor kad matrik diisi 2026-030035 dan saya daripada kelas 2A. Hai, Assalamualaikum, nama saya Siti Hidayah binti Ahmad. Nombor matrik diisi 2026-030026. Saya dari kelas 2A. Hai semua, hari ini kumpulan saya akan bertangkai tentang pembentangan ideologi komunisme. Terdapat dua perbandingan ideologi komunisme, iaitu komunisme dan tasawuf Islam. Berbanding dengan tasawuf Islam ia berasaskan akidah dan tauhid, iaitu keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf Islam ia menekankan keseimbangan antara rohani dan jasmani. Tasawuf Islam juga ia mengiktiraf pemilikan harta dengan tanggungjawab sosial serta menitik beratkan keadilan, amanah dalam kehidupan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesan ideologi komunisme terhadap masyarakat Malaysia. Mengikut statistik tahun ke tahun, ideologi ini wujud pada 1930-an di mana PKM ditubuhkan. Komited mewujudkan republik melalui keganasan. Seterusnya pada tahun 1948 sehingga 1960 di mana dipanggil era tersebut adalah era darurat, dan sabotaj, gerila dan pembunuhan mencetuskan ketidakamanan. Seterusnya pada tahun 1969 di mana tragedi 13 Mei berlaku. Polarisasi kaum diperburuk oleh dominasi etnik dalam PKM. Dan seterusnya 1970 rukun negara diperkenalkan. ISA dikuatkan sekali lagi bagi membendung faham subversif. Dan yang terakhir pada tahun 1989 di mana perjanjian damai Hat Yai, ancaman fizikal PKM berakhir secara rasmi. Kita teruskan lagi dengan impak mendalam bagi ideologi komunisme ke atas masyarakat Malaysia. Yang pertama, kedaulatan negara, di mana ancaman PKM mempercepatkan penggubalan dasar keselamatan dan membentuk budaya politik berwaspada. Seterusnya, perpaduan kaum, di mana polarisasi etnik menyedarkan masyarakat bahawa integrasi nasional adalah benteng terhadap dakwah subversif. Dan yang seterusnya, pendidikan patriotik, di mana subjek sejarah dan fizik diperkasakan untuk menolak fahaman ekstremis dalam kalangan generasi muda. Dan yang terakhir, perisai agama, di mana akidah Islam yang kukuh dalam kalangan masyarakat Melayu menolak ideologi etis PKM secara semula jadi. Hari ini saya akan terangkan ciri-ciri dan juga prinsip ideologi komunisme. Ekonomi terancang, masyarakat tanpa kelas dan perjuangan kelas. Akhir sekali kita ada prinsip AGH. Yang pertama, kita ada pemikiran kolektif, iaitu mengutamakan kepentingan bersama berbanding dengan individu. Dan juga dia menganggap semua harta adalah milik negara. Yang kedua pula, kita ada ekonomi terancang, negara mengawal aktiviti ekonomi dan juga pengalihan sumber untuk mengelakkan jurang kekayaan. Yang ketiga, kita ada masyarakat tanpa kelas, iaitu semua rakyat dianggap sama rata tanpa perbezaan status sosial ataupun ekonomi. Yang keempat, kita ada perjuangan kelas, iaitu menentang penyelesaian golongan kapitalis terhadap golongan pekerja. Akhir sekali, kita ada prinsip adihan, iaitu kekayaan negara diagihkan sama rata kepada semua rakyat. Yang kedua pula, saya akan menceritakan tentang pencegahan ideologi komunisme dengan tasawuf Islam. Ia mengandungi 4 bahagian, iaitu konsep pemilikan, agihan kekayaan, peranan agama dan juga struktur sosial. Yang pertama, saya akan menerangkan kepada anda semua, iaitu konsep kepemilikan. Komunisme menolak milik hak individu dan juga sedangkan Islam mengiktirafkan hak milik peribadi.
namun dengan syarat ia digunakan secara adil. Okay, yang ketiga pula saya akan terangkan tentang peranan agama. Dalam peranan agama ni, komunisme cenderung menolak agama. Namun, sedangkan Islam menjadikan agama sebagai asas kehidupan dan paduan moral. Mati. Yang terakhir, saya akan terangkan tentang struktur sosial. Dalam struktur sosial ni, komunisme menekankan masyarakat tanpa kelas, iaitu tetapi Islam menerima keperbagian status dengan syarat tiada penindasan dan semua dihormati sama rata. Saya akan menerangkan tentang langkah bagi menangani ideologi komunisme. Pertama sekali, pihak sekolah sewajarnya menekankan pembelajar subjek sejarah dan mengamalkan sikap patriotisme dan rukun negara supaya belajar tidak terpengaruh dengan idea dan fahaman yang negatif. Selain itu, pihak kerajaan mestilah memantau sempadan dan menguatkuasakan undang-undang bagi mencegah gerakan dan fahaman yang radikal. Selain itu, pihak kerajaan juga sewajarnya bekerjasama dengan negara lain bagi mempertahankan negara. Selain itu, bagi sisi ekonomi, pihak kerajaan sewajarnya menyediakan peluang pekerjaan dan menghadirkan pendapatan secara adil, serta membangunkan kawasan luar bandar bagi memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menggunakan media sosial sebagai platform untuk memberikan kesedaran dan melawan propaganda yang salah. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan aktiviti bagi masyarakat supaya dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Samping itu, pihak kerajaan juga perlulah mementingkan subjek pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah kerana dapat memantapkan akidah murid sejak kecil. Selain itu, para pendidik juga sewajarnya menerapkan pendidikan Islam dalam semua bidang kehidupan. Samping itu, oleh institusi agama, pihak masjid bolehlah memberikan penerangan tentang bahaya ideologi yang salah kepada masyarakat. Sampai seterusnya, melalui amalan sosial Islam dapat menggalakkan zakat, sedekah dan wakaf untuk membantu masyarakat. Seterusnya, cadangan penjangkaan dengan tasawuf Islam. Terdapat 4 cabang memperkasakan tasawuf Islam. Yang pertama, berkukuh akidah, seperti pengajaran tauhid, rukun iman dan konsep ketuhanan sejak peringkat awal pendidikan. Yang kedua ialah pendidikan Islam menyeluruh. Melalui tasawuf Islam diterapkan dalam semua bidang ilmu, menjadikan akal paduka wahyu. Cadangan yang ketiga iaitu peranan institusi agama, di mana masjid, surau dan badan dakwah aktif menerangkan bahaya ideologi komunisme melalui ceramah berterusan. Dan akhir sekali kita ada amalan sosial Islam, iaitu kita ada zakat, sedekah, wakaf dan juga infak yang digalakkan. Contohnya, kita ada keadilan sosial tanpa menghapuskan hak milik individu. Kesimpulannya, komunisme jelas bertentangan dengan ajaran Islam serta telah dibuktikan oleh sejarah sebagai membawa ketidakstabilan dan ketegangan sosial. Dan juga, manakala tasawuf Islam wajar dijadikan peranan utama dalam membina keseimbangan dan menjamin kesejahteraan negara.